Assalamualaikum dan selamat pagi. Hari ini kita sedang buat tour untuk tanah di Kampung Selamat yang saya sedang jual sekarang ni secara eksklusif ya. So yang ni kita jual secara eksklusif tanah Kampung Selamat. Okey. Bagusnya tempat ni sebab dia betul-betul dekat 400 meter je daripada MRT station. So sangat-sangat dekat, sangat-sangat sangat-sangat strategik lah. Untuk investment, setiap square feet build up dekat sini 400 hingga 700 ringgit per square feet ya. Dia punya build up price. Jadi tanah ni saya sedang jual dengan harga serendah RM141 per square feet. Maksudnya dengan tanah ni keluasan 9,558 square feet, anda akan dapat buat build up 6,000 square feet. Anda dah boleh mempunyai value rumah dengan nilai 4 juta ringgit ya. So kat sini saya nak bagi tahu yang tanah ni tempat dia memang strategik. Location dia dekat MRT station Kampung Selamat. So ini keadaan di tanah di sini. Okey. So ada pokok rambutan. Okey. Tengok buah-buah dia pun dah nak dekat semua dah bunga dah. Pokok rambutan pun ada. Sana tu saya tak tahu pokok apa. Tapi saya tengok banyak kebun-kebun lah, pokok-pokok buah-buahan. Dan dekat sini pun ada lagi satu pokok rambutan. Ada lagi pokok rambutan. Dekat depan untuk pokok kelapa ada, pokok pinang ada. Jadi infra pun dah tersedia dah. Jalan raya, depan open face area. Jadi kalau anda beli tanah di sini, anda bukan saja dapat value tanah yang bagus, infra yang tersedia ya. Dan pipe air ada, TNB ada, elektrik ada, sistem kumbahan ada. Dan dekat sini pun pipe drain untuk fire pun dah ada, dah build. So dekat depan anda bercucuk tanam macam-macam. Anda nak tanam pokok pisang boleh, anda nak tanam pokok nangka, bentik, langsat, manggis, apa jenis pokok anda nak tanam, durian, silakan. Sebab apa, tanah depan ni open. Dekat sini semuanya adalah reserve forest area. Maksudnya kalau reserve forest area ni, dia tak boleh buat pembangunan dekat depan ni. Jadi anda boleh manfaatkan. Alright. Kalau anda memang dah pencen ke ataupun nak settle down ke, nak berrelax-relax dengan cucu, dengan anak, rumah besar, ada kolam renang, 20 kapak, boleh buat 3 tingkat naik 3 tingkat. Lepas tu anda boleh buat 14 bilik, cucu, cicit, semua boleh duduk dengan anda. Bila mereka nak pergi belajar, mereka boleh jalan kaki je. Jalan kaki dekat je. Okey, kita sambil-sambil tu boleh jalan dengan saya. Alright. So, okey. Sekarang ni saya baru buat jalan daripada rumah. Okey, jom kita jalan. Jalan kaki tak sampai berapa minit tadi. Okey, sekarang baru 18 second. Baru dalam 20 second kita jalan sekejap je, kita akan sampai ke MRT station Kampung Selamat. Jadi dekat sini nak bagi tahulah, memang havoc, memang ini peluang yang patut anda rebut. Okey, dekat sini dalam grant tak ada sebarang sekatan untuk dari segi non bumi ya. Dan saya boleh uruskan. Kami ada
Saya ada firma guaman ayah saya, mungkin kita boleh guna. Harga murah-murah meriah, InsyaAllah, kalau bos bagi ya. Tapi kita boleh adjust, benda boleh bincang kan, apa nak risau. Alright, sekarang kita jalan. Saya baru jalan 1 minit, dah nak dekat sampai dah. Saya dah boleh dengar dah MRT sedang lalu. Bagus juga tau kalau kita ni rumah betul-betul bawa MRT, malam tak boleh tidur bang, akak. Sebab apa? Kalau betul-betul dekat tak bagus juga. Kalau jarak dalam beberapa minit je, tu memang cun cantik. Sebab apa? Tak terganggu. Kalau terlalu dekat memang terganggu. So sekarang kita baru dalam 1 minit 50 second. Ya Allah, dekatnya. Dah nampak dah dia punya laluan berbumbung. Saya tengah jalan daripada jalan KS5 tadi. Sekarang ni saya dah sampai ke jalan KS1. Okey. Memang dekat sangat ya. Kampung Selamat ni adalah kampung yang saya boleh kata sangat selamat lah. Sebab apa? Dekat Kampung Selamat ni ada komuniti yang aktif Komuniti dia memang aktif. Kita boleh nampak dia punya pondok Ini Pondok Skim Rondaan Sukarela SRS KRT So bayangkan lah, mungkin tak lama lagi mereka akan buat sistem macam security ni ada dulu dia buat ni sistem security. Lepas tu kat sini ada taman-taman Saya sambil-sambil jalan saya explain. Baru 2 minit. Baru 2 minit. Okey, kita dah sampai dah dekat MRT station. Dah nampak dah. Kita dah sampai dekat laluan yang ada cover. Laluan jalan kaki yang ada cover sekarang ni. Okey, sekarang kita dah, kalau hujan pun, kalau hujan pun tak jadi masalah tau. You boleh relax je. Kalau hujan pun tak ada masalah. Fully cover laluan jalan kaki nak pergi ke MRT station. Lepas ni kalau ada kerja jauh-jauh, naik MRT saja, senang. Bayar sebulan RM50 je. Tak perlu nak hadap jam. Tengok depan ni. Depan ni di Sara Central, SQ Square. Harga diorang jual untuk komersial kat sini RM700. RM700. Tanah pun tak ada. Anda perlu tunggu lift. Dekat sini anda jalan kaki je terus sampai. Punyalah dekat. Sini harga nanti boleh naik beribu-ringgit per square feet tau. Jadi saya sangat-sangat sarankan anda cepat-cepat rebut peluang ni. Okey, kita baru jalan tadi dalam 3 minit 4 minit. Saya tengok sekarang kita dah sampai dah ni MRT station depan ni. Dah sampai dah sebenarnya. Tapi saya mungkin sebab saya cakap-cakap, borak-borak enjoy. So nak bagi tahu sangat-sangat dekat. Depan tu Kampung Baru Sungai Buloh. Kat depan sana. Tengok ni, ya Allah, heavennya. Kalau beli tanah kat sini, dekat 10,000 kaki persegi tu. Tanah yang saya jual sekarang ni secara eksklusif ni, tuan-tuan dan puan-puan boleh menikmati pelbagai keindahan. Nanti bila kita nak balik ke rumah sana, ke tanah sana, kita akan ikut laluan jalan taman pula. Memang heaven tuan-tuan dan puan-puan. Memang enjoy. So sekarang ni kita dah sampai dah dekat MRT. Nampak? Nampak kan MRT station dia, Kampung Selamat. Sekejap je dah sampai. Wow, memang heaven. So inilah kelebihan kalau anda di sini dah sampai dah dekat sini.
MRT Station Kampung Selamat. So kat sini anda bawa motor ke, kalau malas jalan kaki, beli satu basikal, boleh parking basikal dekat situ. Anda parking je. Okay, kita dah sampai dah sini. Ni dekat bahagian bawah MRT station lah. So sini public transport ada, facility bagus, accessibility bagus. Anda nak pergi ke mana-mana dari sini, nak pergi ke KL ada highway, nak pergi ke utara dan selatan ada access highway. Sangat mudah, sangat senang. Okey, sekarang kita dah sampai dekat MRT station Kampung Selamat. Nampak tak? So guys, jangan lepaskan peluang ni. Saya ada satu je tanah sekarang ni yang available, yang untuk dijual. So cepat-cepatlah grab peluang ni. Okay, so sekarang ni kita dah ada dekat MRT station Kampung Selamat. Tengok. Wow. Ini kalau hari-hari macam ni pergi office happy you. Kalau gaji 10,000 tak payah beli kereta tau, beli basikal je. Bayang, ingat rumah landed tak ada lift ke? Rumah landed ada lift. Pakai lift MRT. Ada lift. Ingat rumah landed tak ada escalator? Tu escalator Kampung Selamat. Boleh guna. Diorang cakap, rumah landed mana ada lift, rumah landed mana ada MRT. Ada ni Kampung Selamat. Pintu A. Pintu A. So jom kita tengok. Saya pun baru first time jalan-jalan kat sini, sambil-sambil tu kita bolehlah meneroka. Tinggi juga tinggi bang. Boleh tahan. Macam dekat KLCC punya Ampang-Pak. 3 tingkat dia punya escalator. Ni mungkin 2 tingkat dah. 2 tingkat atau 2 tingkat setengah. Hampir. Atau 1 tingkat setengah. Alright. So kita dah naik MRT Station Kampung Selamat. Dah sampai dah dekat sini. Lepas tu jalan je lah sampai ke kaunter. So guys, ini adalah peluang guys. You all boleh grab peluang ni cepat-cepat. Sebab apa? Dengan peluang ini anda boleh manfaatkan. Tengoklah Kampung Selamat. Ni semua hutan simpan ni. Ini semua reserve forest. Bayangkan dekat dengan bandar bandar Sungai Buloh. Sangat-sangat dekat. Kita dah sampai dah dekat MRT Station Kampung Selamat. Wow. So guys, ambillah peluang ni guys. Sebab apa? Harga tanah dekat sini akan terus naik dan naik dan naik dan naik. Kalau anda tak ambil peluang sekarang, memang sangat-sangat rugi. Tengok sini. Kita dah sampai dekat MRT station. So ada kedai. Okay. So sekarang kita dekat MRT station Kampung Selamat. So kepada anda di luar sana, ambillah peluang ini. Sebab apa? Offer ini sangat-sangat terhad. Saya cuma ada satu lot saja tinggal untuk anda. Alright. So sekarang kita akan pergi balik ke sana. So nak bagi tahu, daripada Kampung Selamat ni anda boleh akses ke semua stesen
Rapid KL Prasarana. So anda boleh pergi ke KL, anda boleh pergi ke Kajang, sila-sila sampai ke Singapura, sampai ke Thailand, sampai ke Indonesia. Melampau pula. So nak ceritanya, kemudahan ada. So bila kita nak invest atau beli hartanah atau beli property ni, location sangat penting. Location. Bila location bagus, seterusnya apa yang kita nak kena tengok adalah kita kena tengok dia punya pembangunan, dia punya peluang, dia punya masa depan akan datang, apa akan jadi, siapa yang akan beli next purchaser ataupun buyer. So benda-benda ni lah yang kena ambil berat, ambil tahu. So guys, so basically saya jalan tadi dari sana ke sini sebab sambil cerita-cerita berceloteh dalam 10 minit, 5 ke 10 minit. Kalau naik basikal ke naik motor ke maybe 2-3 minit je. So lagi cepat. So guys, ini saya tunjukkan tempat-tempat yang sangat indah di Kampung Selamat ni. So nampak tak dekat situ hutan simpan So sini agak berpaya air dia. Tapi memang pada saya lah, kalau pagi-pagi datang dengan sejuknya, dengan heavennya, rasa ya Allah seronoknya macam dekat, memang macam betul-betul dalam kampung lah. Tapi kampung dalam bandar. Inilah feeling yang kita nak. Sebab apa? Bila kita ada kampung dalam bandar, kadang anak-anak, cucu-cucu semua kerja dekat pusat bandar. Mungkin ada kerja GLC, government dan sebagainya di pusat bandar. Jadi bila nak berkumpul, kalau jauh sangat di kampung ke apa, mereka mungkin tak senang nak spend masa. Jadi bila ada masa dekat bila kita ada di lokasi di pusat bandar, mereka boleh datang anytime. Rumah tersegah, indah, cucu ke cicit ke, mereka sambung belajar dekat bandar, dekat KL, boleh duduk sekali, boleh tengok cucu membesar. Seronok sangat tau. Sini boleh parking motor ke basikal ke, boleh letak dekat sini. Lepas tu ni saya nak tunjuk. Tadi kita jalan kaki ikut jalan jauh, sekarang kita nak ikut shortcut jalan taman. So ni adalah jalan taman. So saya nak bawa tengok jalan taman. Okey, memang sangat heaven. So bawa basikal, kayu 5 minit sampai. Park basikal, lock, naik atas, pergi LRT ke MRT, settle. So guys, inilah yang perlu kita tahu, peluang-peluang. Pada saya ni satu peluang lah, satu peluang. Offer yang sangat-sangat menarik. So sekarang ni kita nak pergi ke rumah balik. So kita ikut jalan taman. So memang enjoy lah. Ini saya kalau ikutkan ni panas ni, tapi rasa redup, sejuk. Sejuk. Diberi dengan embun-embun air lagi, memang rasa sejuk. So yang ni dia pergi ke Kampung Selamat. Jalan berapa entah, jalan 7 ke 8. Memang heaven. Alright. So memang di sini dia buat konsep kampung. Dia hutan simpan.
di sebelah kiri sana, depan rumah sana hutan simpan. Jadi memang jackpot pada sesiapa yang nak beli tanah. Lepas tu dia nak ada tanah lagi kat depan dia. Di tanah ada jiran-jiran kat depan supaya nak cucuk tanam ke, nak buat apa ke, tak ada masalah. Sebab apa? Tanah depan tu kita boleh manfaatkan, kita boleh jaga. Kalau tak jaga, nanti dia jadi semak, dia jadi hutan. Jadi kita boleh jaga, kita uruskan. Sebab apa? Kalau anda tak ambil peluang ni, nanti orang lain akan ambil peluang. So pada saya, sangat penting untuk kita ambil peluang. Okey, nak cerita, kita dah sampai dekat taman permainan. Tengok ada rubber mat. Apa, ingat rumah lain dia tak ada rubber mat ke? Ada. So ada rubber mat, ada tempat permainan. So tempat jogging, berjalan kaki ni, bawa basikal, boleh lalu sambil-sambil jogging-jogging, So guys, ini adalah peluang guys. Ambil peluang ni. Ambil cepat-cepat sebelum terlambat. Sebab apa? Offer ni sekarang ada satu je saya boleh buka, yang available, yang saya boleh bagi. Yang lain buat masa ni belum ada lagi. So kalau ada rezeki lebih, saya akan kongsikan dengan semua. So tengok, kita dah sampai dah dekat rumah. Berapa minit je, tak sampai pun 10 minit. Kurang daripada 10 minit lah. Tu jalan kaki tu. Kalau kita naik kereta ke, naik motor ke, naik basikal ke, tak sampai 5 minit. Lagi cepat. Tapi macam saya ni nak kena exercise lah. Nak kena exercise, terpaksa lah. Kena berjalan sikit. So guys, nak bagi tahu, tadi kita jalan tak sampai 10 minit, kita dah sampai ke MRT station. Dan daripada MRT station, kita jalan pergi ke rumah, ikut shortcut. Lagi dekat, lagi cepat. Alright. So orang yang jarang exercise ni, exercise ni dia mengah sikit lah. Tapi apa pun, alhamdulillah. So guys, nak bagi tahu, ni peluang. Dapatkan peluang ni cepat-cepat. Ambil peluang ni cepat-cepat. Kalau rumah anda terlalu dekat dengan MRT station ataupun dia punya rail, tak best juga. Sebab apa? Kalau terlalu dekat, nanti anda punya tidur memang tak tenang. Sebab apa? Bunyi bising, bunyi MRT. Bunyi itu akan menghantui anda sampai bila-bila. Tapi sebab dia dekat dengan rail, macam rumah ni, macam rumah ni, dia tak adalah dekat, dia nice je, 400 meter daripada rail. So daripada main road. Jadi tak dengar bunyi bising. Jadi anda akan enjoy dekat sini, tenang. Depan facing open. Guys, saya tak tahu nak cakap macam mana lagi. Offer ni sangat terhad. Siapa cepat dia dapat, boleh booking appointment dengan saya. Bagi tahu saya bila anda nak tengok rumah, kita arrangekan, okey? Alright, kejap okey. Hujan lebat dah. Tadi waktu saya pergi dah nak dekat hujan. Saya sampai sini je terus hujan lebat. So guys, nak bagi tahu, punyalah dekat rumah ni dengan MRT station. Kalau hujan pun kita tak basah. Just setakat rintik-rintik je, tak ada basah mana pun lah. So ini peluang lah guys. Kita akan share lagi detail akan datang, InsyaAllah. Teruskan follow saya akan bagi tahu lagi banyak info. Assalamualaikum.